Pada pandangan saya dalam hal seperti ini, dia berpunca daripada hilangnya kuasa politik orang Melayu. Masuk kuasa politik bukan sekadar bilangan undi ataupun bilangan kerusi. Itu adalah kesan daripada lemahnya kuasa politik. Kuasa politik adalah daripada agenda. Apakah agenda parti-parti politik Melayu tentang agenda Melayu Islam? Apakah cadangan-cadangan pelan jangka panjang mereka untuk memartabatkan orang Melayu Islam? Jadi bila ada di sana kelompongan, tidak ada langsung perancangan, maka akhirnya mereka akan memilih untuk berbalah sesama sendiri. Dan perbalahan-perbalahan yang kita lihat, sama dalam parlimen atau di luar parlimen, satu perbalahan yang tidak menguntungkan kedudukan Islam, kedudukan Melayu itu sendiri. Sehari demi sehari, perkara yang merugikan umat Islam berlaku. Ancaman dari segi pemikirannya, ancaman dari segi budayanya, ancaman dari segi sudut sosial, kemaslahatan bilangan kehidupan berkaumnya, antara kaumnya dan sebagainya. Ini semua adalah kesan-kesan akhir yang kita lihat, yang berpunca daripada tidak adanya di sana agenda yang jelas. Yang kedua, bila tidak ada agenda yang jelas, mereka tidak ada kesepakatan. Dan mereka memilih untuk berpecah. Dan perpecahan antara parti-parti politik Melayu kita lihat adalah langsung memberi kesan kepada apakah wewenang orang Melayu itu sendiri. Tidak ada tawar-menawar. Cukuplah kita ada masjid-masjid, kita ada sekolah-sekolah, tahfiz-tahfiz dan sebagainya. Sedangkan itu berbentuk fasiliti. Apa yang sepatutnya kedudukan Melayu Islam yang sekarang ni dari segi laporan DOSEM sendiri bahawa bancian yang terakhir jumlahnya adalah 70% menghampiri. So adakah 70%? Apakah agendanya yang dibawa oleh rakyat, oleh kerajaan, oleh pembangkang, oleh semua pihak yang terlibat?